Hai, selamat datang kembali ke YouTube channel Mr. The Top. Kisah tentang dunia selebriti dan hiburan di Malaysia. Dalam video episod yang ke-86 kali ini, Mr. akan senaraikan antara artis Malaysia yang bergaya sakan dengan kereta mewah masing-masing. Pencapaian ini diraih hasil penat lelah membina nama dalam bidang hiburan selama bertahun-tahun ini. Jadi, nak tahu siapa? Ayo, jom kita semak. Pelakon jelita yang merupakan bekas peserta program Dewi Remaja 2018-2019, Anna Jopling berkongsi berita gembira di mana dia berjaya membeli sebuah kereta idaman di usia 23 tahun sekitar tahun 2023 yang lepas. Kereta jenis Honda CR-V berwarna hitam itu adalah kereta pertamanya yang dibeli sejak menjadi anak seni. Walaupun sudah memiliki kereta idaman tersebut, namun Anna mengakui yang dirinya masih belum mempunyai lesen memandu kereta pada ketika itu. Kereta ini dianggarkan bernilai sekitar RM180,000. Kejayaan Anna yang juga seorang model dan pengacara itu diharapkan dapat memberikan inspirasi buat semua untuk sentiasa bekerja keras demi mencapai impian yang dihajati. Penyanyi dan pelakon, Afiq Syazwan meluahkan rasa syukur kerana akhirnya dapat membeli kereta mewah jenis Honda Civic RS yang menjadi idamannya itu pada tahun 2022. Berita gembira itu dikongsikan sendiri menerusi akaun Instagram miliknya dan turut memuat beberapa keping gambar di samping ibu tercinta. Beliau meluahkan rasa syukur kepada Ilahi atas kurniaan rezeki memiliki kereta tersebut. Sememangnya dia tidak pernah termimpi untuk memiliki aset seperti ini walaupun tidak sehebat mana, tetapi cukuplah untuk membawa ibunya bersama-sama. Ibunya juga adalah penguat semangat untuknya terus berjaya dalam bidang seni walaupun kadang-kadang beliau sendiri pernah rasa putus asa. Kereta kebanggaan anak-anak muda ini dianggarkan bernilai lebih RM150,000. Selepas 2 kali ditipu oleh ejen jualan kereta palsu, pelakon Wafarina Roslan meluahkan rasa syukur selepas impian memiliki kereta idamannya sendiri akhirnya tercapai. Kereta jenis Honda Civic RS itu dibeli sekitar tahun 2023 yang lalu dan sebelum memiliki kereta pertama ini, beliau hanya menggunakan kereta milik kakaknya. Beliau juga akui dia menjadi mangsa penipuan sebelum ini kerana terpengaruh dengan sebuah iklan jualan kereta yang menerima pelbagai komen positif daripada pembeli namun tidak menyangka ia palsu. Akibat daripada itu, beliau mengalami kerugian sebanyak RM5,000. Walaupun terpaksa menunggu agak lama hingga 3 bulan, beliau berpuas hati apabila memiliki kereta yang bernilai hampir RM170,000 ini. Pelakon baru yang juga peserta Hero Remaja 2021-2022, Amir Ahnaf berkongsi di laman sosial tahun 2024 yang lalu, di mana beliau yang mengenakan baju serba hitam dilihat sedang menandatangani borang sambil mengukir senyuman. Difahamkan, aktor yang terkenal dengan julukan nama watak lakonannya iaitu Kahar itu membeli kereta baharu jenis Triton 4x4 jenama Mitsubishi berwarna hitam. Truk idaman pelakon ini dianggarkan berharga sekitar RM150,000. Rata-rata warga maya mengucapkan tahniah kepada Amir kerana berjaya memiliki kereta idamannya pada usia 24 tahun walaupun masih lagi baru dalam industri hiburan. Pelakon sensasi Syair Nia meluahkan kesyukuran apabila berjaya memiliki sebuah kereta mewah yang diidamkan selama ini pada usia 21 tahun. Kereta mewah jenis Mercedes-Benz AMG A180 ini dibeli olehnya pada pertengahan tahun 2021 dan ia adalah hasil daripada menabung selama bekerja keras dalam industri hiburan. Beliau tidak pernah menyangka boleh memiliki sebuah kereta mewah yang menjadi idaman selama ini pada usia muda. Semua ini tidak mudah untuk diperolehi tanpa sokongan dan doa daripada keluarga, ujarnya.
Pernah terkait dengan isu selebriti jual tubuh untuk kemewahan segera, Shah sedar kemampuannya memiliki kereta mewah pada usia muda mungkin dipandang skeptikal sesetengah netizen. Dia bagaimanapun malas untuk ambil pusing tentang pandangan negatif sebegitu terhadap dirinya. Kereta mewah itu dianggar bernilai hampir RM200,000. Pelakon Raja Atiq membuat kejutan buat isterinya yang tercinta selepas menghadiahkan sebuah kereta baru jenis Toyota Alphard pada September yang lalu. Pemberian itu juga adalah sebagai menunaikan impian isterinya. Atiq juga berharap yang kenderaan itu dapat memberikan keselesaan buat mereka yang bakal menimang cahaya mata sulung tak lama lagi. Atiq meluahkan rasa syukur dengan nikmat pemberian rezeki ini serta anaknya yang bakal dilahirkan nanti. Kereta ini dianggarkan berharga anggaran dalam RM500,000. Impian pelakon Zara Zia untuk membeli dan memiliki kereta idamannya jenis Porsche 718 Boxster tercapai selepas lebih setahun mengumpul duit hasil titik perutnya sendiri. Zara meluahkan yang beliau merasa puas selepas bekerja keras bagi mendapatkan kereta ini yang diberinya sekitar tahun 2022 yang lalu. Zara berkata, tujuan utamanya berkongsi perkara itu adalah untuk membuktikan bahawa setiap orang mampu mencapai sasaran jika berusaha keras. Baginya, ini satu penghargaan hasil titik peluh selepas penat bekerja dan terpulanglah jika ada yang kurang senang dengan perkongsian ini kerana orang tetap bercakap. Kereta miliknya itu dianggarkan berharga kira-kira RM400,000. Rezeki mencurah-curah buat pelakon McKean apabila berjaya membeli sebuah lagi kereta jenama Mercedes-Benz model C63 yang dianggarkan bernilai lebih RM500,000 pada tahun 2024. Beliau memberitahu, penantian selama hampir sebulan berbaloi selepas kereta mewah berkenaan kini menjadi kepunyaannya. Dalam hantaran tersebut, jelas terpancar riak teruja dan gembira pada wajah pelakon ini saat bergambar dengan kereta berkenaan ditemani keluarga tercinta. Rata-rata netizen menyifatkan bekas peserta hero remaja itu layak mendapatkan apa yang diimpikan selepas melihat kerja kerasnya dalam industri seni sebagai aktor. Kereta tersebut turut menjadi koleksi kereta mewah kedua yang dimiliki McKean daripada jenama berkenaan. Sebelum ini, pelakon itu pernah membeli kereta idamannya iaitu Mercedes-Benz model G-Wagon yang bernilai RM1.5 juta pada November tahun 2023 lalu. Perkongsian selebriti versatile Sharifah Shahirah dalam Instagram yang memaparkan dirinya bersama sebuah kereta Volvo telah menarik perhatian pengguna media sosial. Dalam perkongsian tersebut, Shahirah atau lebih dikenali dengan panggilan Rada, berseluruh meminta agar pemandu jalan raya lain tidak memarahinya jika dia memotong barisan. Pada masa sama, tindakan Shahirah meletakkan ribin merah gergasi pada leher yang seharusnya diletakkan di atas kereta turut membuat pengguna media sosial geli hati. Dalam pada itu, barisan rakan selebriti turut tumpang gembira dan mengucapkan tahniah kepada penyampai radio berkenaan. Kereta jenis dipercayai Volvo X90 itu dianggarkan berharga RM250,000 hingga RM350,000 dan diberi olehnya sekitar tahun 2024 yang lalu. Sebelum ini pernah tular yang mana aktor kaca Shafiq Kyle dikatakan membeli sebuah kereta mewah model Lamborghini SVJ. Tetapi sebenarnya, Shafiq tampil mendedahkan kereta idamannya yang sebenar dibeli adalah model Mercedes-Benz G-Class atau lebih dikenali G-Wagon. Beliau kelihatan teruja dan meluahkan rasa syukur apabila impian memiliki jentera idamannya ini akhirnya tercapai. Model jenis ini memang terkenal dengan kemampuan off-road. Ditambah lagi dengan lokasi penggambaran yang tak menentu dan amat sesuai buatnya. Harga pasaran bagi kereta model ini dianggarkan bernilai lebih RM1 juta. Jadi untuk mencapai impian atau apa sahaja matlamat yang diidamkan, kerja keras dan doa itu amatlah penting dalam hidup. Sekecil-kecil usaha pasti akhirnya akan membuahkan hasil pada masa akan datang. Jangan pernah menyerah di pertengahan.
So, itu sahaja video dari Mr. Top kali ini. Jika korang belum lagi subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe dekat bawah tu, dan jika korang suka dengan video ni, tekan butang like di tepi tu. Jumpa lagi dengan Mr. Top, komuniti dunia hiburan. Jaga diri. Assalamualaikum.